Selamat datang ke Wacana Kita. Hari ini kita akan berbincang tentang satu topik pentinglah dalam sejarah Nusantara kita, asal-usul Kesultanan Melaka. Secara umumnya kita faham ia diasaskan oleh Parameswara kan? Seorang putera dari Palembang yang sering sangat dikaitkan dengan warisan Empayar Sriwijaya, sebuah kuasa maritim besar yang pernah berpusat di sana dulu. Betul, sumber-sumber tradisional macam Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu tu, memang dia mengukuhkan kaitan ni. Malah, ada usaha nak sambungkannya sampai ke Bukit Seguntang melalui figura Sri Nila Utama tu. Tapi kan bila kita kaji semula, pelbagai sumber sejarah macam catatan dari dinasti Ming di China, laporan awal Portugis seperti Tome Pires, di samping teks Melayu sendiri dan jangan lupa tradisi adat Minangkabau yang unik tu dengan sistem budayanya, ceritanya, mungkin taklah semudah yang kita sangka. Tepat sekali, jadi persoalan utama yang akan kita kupas dalam wacana kali ini ialah adakah Kesultanan Melaka ni benar-benar satu kesinambungan langsung dari warisan Sriwijaya Palembang atau adakah pembentukan awalnya tu sebenarnya macam mana jauh lebih dipengaruhi oleh tradisi dan struktur kebangsawanan Minangkabau dari Sumatera Barat. Ini satu persoalan yang menariklah sebab ia sentuh sikit sebanyak bagaimana kita faham pembentukan identiti Melayu tu sendiri. Okey. Dalam perbincangan ini nanti, saya akan berhujah bahawa walaupun ada unsur-unsur pengaruh lain yang tak boleh kita nafikan, bukti teras terutamanya dari rekod Cina dan Portugis yang sezaman, serta naratif pelarian Parameswara itu sendiri masih kuat menyokong warisan Sriwijaya sebagai era tunjang utamalah dalam pengasasan Melaka. Manakala saya pula, saya akan ambil pendirian sebaliknya. Saya akan cuba tunjukkan bagaimana penelitian semula terhadap bukti macam penggunaan gelaran tertentu, sistem perundangan yang diguna pakai dan juga konteks adat serantau sebenarnya memberi petunjuk kuat ke arah pengaruh Minangkabau yang sangat signifikan. Mungkin juga sebagai elemen teras dalam pembentukan awal Melaka, yang mana ini mencabar naratif Sriwijaya yang boleh kata dominan selama inilah. Baik, menarik tu. Jom kita mulakan dengan pendirian masing-masing. Mungkin anda boleh mulakan dulu. Terima kasih. Dari sudut pandangan saya lah kan, kita perlu berhati-hati sikit dengan naratif tradisional. Terutamanya yang datang dari Sulalatus Salatin, kisah Sri Nila Utama tu, yang kononnya turun dari Bukit Seguntang, asal Singapura, lepas tu keturunannya ke Melaka. Itu nampak lebih macam usaha Tun Sri Lanang, penyusun teks tu, nak bagi legitimasi politik kepada Kesultanan Melaka Johor pada zaman dia. Tujuannya agak jelaslah nak kaitkan Raja-Raja Melaka dengan susur galur mitos yang mulia dan suci. Sri Nila Utama tu sendiri, kalau kita cari sebagai individu sejarah, memang tiada dalam rekod Cina, Jawa atau Portugis. Tiada batu bersurat, tiada artifak. Jadi asas naratif Sriwijaya yang bersandarkan figura ni agak goyah sikitlah dari segi fakta sejarah. Persoalan yang lebih kritikal pada saya ialah tentang Parameswara itu sendiri. Nama ni memang muncul dalam rekod Cina sebagai Palimisula dan Portugis sebagai Paramescura. Tapi kan, Parameswara itu sendiri, ia adalah gelaran Sanskrit yang maksudnya Tuan Yang Agung. Ada kemungkinan ini bukan nama sebenar dia, tapi satu gelaran. Satu teori yang pernah dikemukakan ialah ia mungkin berasal dari permaisura, yang bermaksud suami kepada seorang pemerintah wanita atau permaisuri. Kita tahu dalam sejarah Sriwijaya, ada kemungkinan pemerintah wanita pernah wujud. Kalaulah pengasas Melaka tu seorang bangsawan Minangkabau yang berkahwin dengan kerabat diraja Palembang, mungkin dari jalur perempuan, gelaran Parameswara ni jadi agak logik dalam konteks adat, terutamanya kalau kita fikirkan struktur matrilineal dalam sesetengah aspek masyarakat Sumatera ketika itu. Mungkin pencatat asing terkeliru antara gelaran dengan nama pribadi. Tapi petunjuk yang paling konkretlah bagi saya adalah gelaran anak Parameswara. Rekod dinasti Ming mencatatkan pengganti Parameswara sebagai Megat Iskandar Shah, Mukan Sayuti Shah, Minangkabau.
ia bukanlah gelaran Melayu biasa atau gelaran Sanskrit standard. Menurut pakar adat Minangkabau, macam A.A. Navis dalam bukunya Alam Terkembang Jadi Guru, gelaran Megat ni, dia bawa makna genealogikal yang sangat spesifik. Ia diberikan kepada anak lelaki hasil perkahwinan antara seorang bapa bangsawan Minangkabau dari suku tertentu macam Piliang atau Budi Caniago dengan seorang ibu dari luar suku atau etnik. Ia macam penanda keturunan campuran yang khusus. Jadi persoalannya, kenapa anak seorang raja besar yang dikatakan berketurunan Sriwijaya tiba-tiba pakai gelaran yang begitu spesifik maknanya dalam adat Minangkabau? Ini macam cap jari budaya lah yang menunjuk kuat ke arah asas usul Minangkabau dari sebelah bapa. Akhir sekali, kita tengok pula pada asas perundangan Melaka itu sendiri. Undang-undang Melaka terutamanya bahagian awal yang membentuk struktur pentadbiran dan sosial banyak bersandarkan kepada adat Temenggung. Adat Temenggung ni secara tradisinya dikaitkan kuat dengan suku Piliang di Minangkabau. Suku Piliang ni terkenal dengan sistem adatnya yang lebih patrilineal, berhierarki dan menekankan kuasa raja atau pemerintah pusat. Berbeza sikit dengan adat Pepatih yang lebih demokratik dan matrilineal yang diamalkan oleh suku Bodi Ciniago. Kalau Melaka ni betul-betul kesinambungan Sriwijaya atau di bawah pengaruh kuat Jawa, Majapahit, kita mungkin jangkakan asas perundangannya lebih cenderung kepada tradisi Dharma Shastra Hindu-Buddha atau undang-undang Istana Jawa kan. Jadi pemilihan adat Temenggung yang spesifik Minangkabau Piliang sebagai kerangka asas negara Melaka itu satu lagi anomali besar kalau kita hanya melihat dari lensa Sriwijaya. Jadi rumusan awal saya, gabungan bukti ni, keraguan pada nama Parameswara, gelaran Megat yang spesifik tu dan asas perundangan adat Temenggung, ia menunjukkan satu sintesis Minangkabau Palembang di mana golongan bangsawan Minangkabau mungkin memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kerangka pentadbiran dan sosial Melaka dari awal lagi. Itu satu hujah yang dibina dengan menarik. Dan saya akui beberapa poin yang dibangkitkan tu, terutamanya pasal gelaran Megat dan adat Temenggung, memang memerlukan penelitian lanjut. Saya pun bersetuju yang kisah Sri Nila Utama dalam Sulalutus Salatin tu, kemungkinan besar ada elemen tokoh tambah lah untuk tujuan legitimasi. Macam mana pun, kerja Tun Sri Lanang tu cemerlang lah dari segi sastra dan politik untuk zaman tu. Tapi kan, kewujudan elemen mitos ni tak sepatutnya membuat kita tolak terus figura sejarah pengasas Melaka tu, iaitu Parameswara. Kewujudan dia sebagai individu yang melarikan diri dari Palembang dan akhirnya membuka Melaka, itu dicatat dengan agak konsisten dalam sumber-sumber asing yang hampir sezaman. Rekod Min Cina, Ming Shilu, panggil dia Palimisula dan catat hubungan diplomatik dia dengan China seawal 1405. Tom Perez dalam Suma Oriental, ditulis sekitar 1512-1515, juga sebut Parameswara sebagai pengasas Melaka. Jadi ada seorang tokoh sejarah di situ, walaupun namanya mungkin satu gelaran, mengenai tafsiran Parameswara sebagai permaisura tu, saya rasa ia agak spekulatif lah. Ya, Parameswara memang gelaran Sanskrit Tuan Yang Agong, tapi gelaran ni sangat lazim digunakan oleh raja-raja di seluruh Asia Tenggara pada era tu, dari Angkor ke Jawa ke Sumatera, sebagai cara nak tunjuk kebesaran dan kedaulatan mereka selaras dengan pengaruh budaya India yang meluas masa tu. Macam tak ada keperluan mendesak untuk kita tafsirkan semula secara drastik kepada suami permaisuri, melainkan kalau ada bukti tekstual atau epigrafik yang sokong secara langsung. Kenapa kita tak terima saja apa yang tercatat dalam rekod primer tu sebagai nama atau gelaran rasmi yang memang diguna pakai oleh pengasas Melaka, sama macam raja-raja lain di rantau ni? Rasanya ia lebih selari dengan amalan zaman tu. Berkenaan gelaran Megat pula yang digunakan oleh Megat Iskandar Shah, putera Parameswara, saya akui kaitan dia dengan tradisi Minangkabau tu memang jelas dan menarik. Tapi adakah ia bukti mutlak bahawa Parameswara sendiri itu orang Minangkabau? Belum tentu. Boleh jadi ada penjelasan lain. Mungkin Parameswara atau puteranya berkahwin dengan wanita dari keluarga berpengaruh yang ada kaitan dengan Minangkabau. Atau mungkin gelaran tu diguna pakai sebagai satu strategi politik. Kita tahu awal abad ke-15 tu zaman yang sangat dinamik kat Selat Melaka. Mungkin dah ada komuniti Minangkabau yang signifikan di kawasan tu atau di Melaka sendiri. Jadi, guna pakai gelaran Megat untuk pewaris tahta boleh jadi cara Parameswara nak dapatkan sokongan kumpulan ni. Atau mengiktiraf realiti demografi dan politik kat negeri baru dia tu.
Ia mungkin cerminan pengarah Minangkabau yang semakin meningkat di Melaka, bukannya bukti asal-usul pengasasnya itu sendiri. Begitu jugalah dengan penggunaan adat Temenggung. Walaupun ia dikaitkan dengan suku Piliang Minangkabau, pemilihan dia oleh Parameswara mungkin satu tindakan yang sangat pragmatik. Bayangkan Parameswara datang sebagai pelarian mengasaskan penempatan baru di lokasi strategik yang dah ada macam-macam kelompok orang laut, nelayan tempatan, pedagang dari serata alam Melayu dan antarabangsa. Dia perlukan satu sistem undang-undang yang boleh kukuhkan kuasa dia, wujudkan hierarki sosial yang jelas dan pastikan ketenteraman supaya Melaka boleh jadi pelabuhan yang berfungsi. Adat Temenggung dengan penekanan dia pada kuasa raja dan struktur yang teratur mungkin dilihat sebagai alat yang paling berkesan untuk capai matlamat ni, berbanding sistem Sriwijaya lama yang mungkin lebih berorientasikan ritual atau tak berapa sesuai dengan konteks Melaka masa tu. Jadi, ini mungkin pilihan strategik seorang pemimpin yang bijak, bukan sekadar cerminan asal-usul peribadi dia. Pemimpin yang hebat, dia akan guna apa saja cara yang berkesan kan? Dan jangan kita lupa naratif asas yang agak konsisten dalam banyak sumber. Parameswara adalah seorang putera dari Palembang, pusat Sriwijaya, yang terpaksa melarikan diri, sama ada sebab serangan Majapahit atau konflik dalaman. Dia kemudian merantau melalui Temasek, Singapura sebelum sampai di Melaka. Walaupun butiran cerita ni mungkin dihiasi atau diubah suai sikit dalam pelbagai version, teras naratif yang kaitkan pengasas Melaka dengan Palembang dan warisan Sriwijaya tu tetap ada. Ini macam saus sejarah yang penting. Jadi, kesimpulan awal saya, walaupun pengaruh Minangkabau tu wujud dan perlu dikaji, ia lebih merupakan lapisan pengaruh atau adaptasi yang berlaku dalam konteks Melaka yang baru tu. Teras warisan Sriwijaya, Palembang masih lagi asas utama dalam memahami asal-usul Kesultanan Melaka. Saya faham logik di sebalik hujah pragmatisme tu. Tapi kan, kalau kita lihat semula soal Parameswara sebagai gelaran, anda kata ia gelaran Sanskrit yang lazim. Okey, saya tak nafikan tu. Tapi kelaziman tu tak menghalang kemungkinan ia disalah faham atau disalah catat oleh orang luar. Kalau kita letak dalam konteks seorang lelaki yang mungkin dapat kedudukan tinggi melalui perkahwinan strategik dengan waris perempuan dari jalur Sriwijaya, sesuatu yang tak mustahil dalam sistem pewarisan yang mungkin lebih fleksibel masa tu, gelaran Permaisura tu jadi sangat relevan. Memanglah tiada bukti teks langsung, tapi ia memberi penjelasan yang lebih koheren bila digabungkan dengan petunjuk lain, macam gelaran Megat tadi. Kadang-kadang kan, kita perlu lihat corak keseluruhan bukti tu, bukan satu-satu secara terasing. Tapi, bukankah itu macam meletakkan terlalu banyak pemberat pada satu interpretasi yang boleh kata tiada sokongan langsung? Rekod Ming Shilu dan Sumo Oriental, sumber primer kita tu, sebut Palimisula dan Paramikura. Walaupun mungkin ia gelaran, ia dicatat macam tu. Untuk kita abaikan catatan eksplisit ni dan pilih teori Permaisura hanya sebab ia lebih koheren dengan bukti lain yang juga terbuka kepada interpretasi macam Megat tu, saya rasa landasan dia kurang kukuh sikit lah. Sejarah ni perlukan bukti positif, bukan sekadar kemungkinan yang menarik kan? Macam mana pula kalau kita fikirkan cara lain? Mungkin Parameswara tu memang gelaran yang diambil untuk diri dia sendiri, untuk naikkan status lepas berjaya menapak kat Melaka. Raja-raja baru kan sering perlukan simbol keagungan. Boleh jadi juga. Tapi, mari kita kembali pada gelaran Megat. Anda kata ia mungkin hasil perkahwinan strategik atau gelaran kehormat yang diguna pakai. Tapi, macam yang saya sebutkan tadi, mengikut kajian adat macam oleh Navis, Megat dalam tradisi Minangkabau, ia bukan sekadar gelaran kehormat macam Datuk atau Tun. Ia penanda status keturunan yang sangat spesifik, berkaitan dengan asal-usul bapa, bangsawan Minang dan ibu luar suku etnik. Kalau ia hanya gelaran anugerah atau politik, kenapa guna gelaran yang bawa implikasi genealogical yang begitu khusus? Kenapa tak guna gelaran Melayu atau Sanskrit yang lebih neutral? Kemunculan tiba-tiba gelaran Megat yang begitu syarat makna Minangkabau pada generasi pertama selepas pengasas, bagi saya lah adalah petunjuk yang sangat kuat tentang asal-usul paternal keluarga di Raja Melaka. Ia bukan sekadar pengaruh budaya, ia macam tentang darah keturunan. Saya tak menafikan makna spesifik Megat tu dalam konteks adat Minangkabau, seperti yang dikaji oleh Navis dan lain-lain.
Tapi kita juga perlu ingat Melaka pada awal abad ke-15 tu macam sebuah melting pot yang baru terbentuk. Adat dan tradisi dari pelbagai tempat bertemu dan mungkin diubah suai atau diberi makna baru dalam konteks tempatan. Adakah makna Megat pada tahun 1414 di Melaka tu sama persis dengan maknanya dalam masyarakat Minangkabau kat Tanah Tinggi Sumatera pada abad ke-19 atau ke-20 masa kajian adat banyak dibuat? Mungkin tak semestinya. Boleh jadi pada masa tu, Megat digunakan secara lebih longgar sikit atau ia memang satu langkah politik bijak Parameswara untuk integrasikan atau dapatkan sokongan puak Minangkabau yang mungkin penting dalam perdagangan atau pertahanan awal Melaka. Strategi politik seorang Raja Sriwijaya yang bijak boleh jadi lebih kompleks daripada yang kita sangka. Dia mungkin meminjam simbol budaya lain untuk kepentingan dia. Hujah pragmatisme politik ni nampak macam masuk akal, tapi ia jadi kurang meyakinkan bila kita lihat bersama dengan pemilihan adat Temenggung tu. Kalau Parameswara benar-benar putera Sriwijaya dari Palembang, logiknya dia akan bawa tradisi pentadbiran dan perundangan dari sana kan, yang mungkin berakar dalam sistem Sriwijaya yang berpengaruh Indik, atau mungkin juga pengaruh Jawa dari Majapahit yang baru kuasai Palembang. Tapi sebaliknya, asas Undang-Undang Melaka ialah adat Temenggung yang berkait rapat dengan suku Piliang Minangkabau. Adat Temenggung ni unik sebab ia lebih patrilineal dan berhierarki berbanding adat Perpatih yang lebih sinonim dengan Minangkabau secara umum, matrilineal. Kenapa pilih sistem spesifik ni? Bukankah lebih mudah difahami jika pengasasnya sendiri berasal dari tradisi Piliang Minangkabau dan dia bawa sistem sosio-politik tu bersama dia? Ini bukan sekadar memilih undang-undang yang sesuai. Ini macam mengimplementasi acuan masyarakat dari tempat asal dia. Ia macam satu package, kepimpinan dan sistem sosialnya sekali. Di bawah satu kuasa pusat yang kuat dan jelas hierarkinya. Adat Temenggung tawarkan model tu. Raja berkuasa mutlak, pembesar bergelar dengan tugas spesifik, undang-undang yang tegas. Mungkin sistem ni dilihat jauh lebih praktikal untuk kawal pelabuhan yang sibuk dan masyarakat majmuk berbanding sistem Sriwijaya lama atau adat Perpatih yang lebih mementingkan musyawarah. Boleh jadi juga masyarakat Melayu tempatan di sekitar Melaka masa tu dah pun amalkan adat yang mirip Temenggung. Jadi Parameswara hanya menginstitusikannya. Pilihan strategik tak semestinya menafikan asal-usul Sriwijaya dia. Pemimpin yang berwawasan akan guna alat terbaik yang ada, tak kiralah dari mana datangnya. Menarik perbezaan pandangan kita dalam mentafsir tindakan yang sama tu ya. Bagaimana pula dengan Sri Nila Utama? Tadi kita macam seakan-akan dah bersetuju sikit tentang peranan dia. Ya, saya rasa kita agak sepakat di sini. Kemasukan cerita Sri Nila Utama, Sang Sapurba dan Bukit Seguntang dalam Sulalatus Salatin oleh Tun Sri Lanang tu adalah satu langkah sastra dan politik. Tujuannya jelas, nak beri Melaka dan pewarisnya, Johor Riau, satu salasila agung yang hubungkan dia terus kepada asal-usul mitos Raja-Raja Melayu, tingkatkan martabat dan legitimasi dia di mata rakyat dan kuasa serantau lain. Ia tunjukkan betapa pentingnya naratif keagungan dalam pembinaan sejarah Kesultanan Melayu. Tapi kan, kita perlu bezakan antara lapisan naratif legitimasi ini dengan usaha mencari fakta sejarah asal-usul Parameswara itu sendiri. Penerimaan kita terhadap aspek mitos Sri Nila Utama ni tak secara automatik mengesahkan atau menafikan sama ada Parameswara berasal dari Sriwijaya atau Minangkabau. Itu persoalan yang perlu dijawab dengan bukti lain, saya rasa. Saya setuju sepenuhnya. Kisah Sri Nila Utama tu memang lapisan naratif yang ditambah kemudian untuk tujuan tertentu. Ia tak banyak membantu kita selesaikan teka-teki asal-usul sebenar pengasas Melaka berdasarkan bukti-bukti sezaman atau petunjuk budaya macam gelaran Megat dan adat Temenggung yang kita bincangkan tadi. Fokus kita seharusnya pada bukti-bukti yang lebih awal dan lebih konkret ni lah. Nampaknya perbincangan kita dah sentuh beberapa teras perbezaan utama dalam mentafsir sumber-sumber yang ada ni. Mungkin ini masa yang sesuai untuk kita rumuskan semula pendirian masing-masing. Berdasarkan apa yang telah kita bincangkan,
Baik, secara ringkasnya lah, pandangan saya ialah bila kita lihat secara kritis keraguan terhadap Parameswara sebagai nama peribadi dan kemungkinan ia gelaran permaisurah, ditambah pula dengan makna genealogical yang sangat spesifik bagi gelaran Megat pada anak dia yang menunjuk kepada bapa Minangkabau, serta pemilihan adat Temenggung yang berkait rapat dengan suku Piliang Minangkabau dan sistem patrilinealnya sebagai asas perundangan Melaka. Kesemua petunjuk ni, bila digabungkan, bagi saya memberi gambaran yang sangat kuat bahawa pengaruh bangsawan Minangkabau bukan sekadar sampingan, tapi mungkin merupakan teras kepada pembentukan awal institusi Kesultanan Melaka. Bukti terkuat bagi saya ialah gabungan gelaran Megat dan adat Temenggung tu. Ini tak menafikan langsung kaitan dengan Palembang atau Sakibaki Sriwijaya, tapi yang meletakkan Melaka sebagai satu sintesis Minangkabau Palembang, di mana elemen Minangkabau tu mungkin memainkan peranan formatif yang jauh lebih penting daripada yang diakui dalam naratif tradisional kita selama ni. Dari pihak saya pula, rumusan saya ialah walaupun bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh Minangkabau macam gelaran Megat dan penggunaan adat Temenggung tu memang wujud dan signifikan, ia masih belum cukup kuat untuk menumbangkan naratif asas yang saya rasa lebih kukuh mengenai pengasas Melaka yang berasal dari Palembang dan mewarisi tradisi Sriwijaya. Bukti-bukti ni boleh ditafsirkan sebagai hasil adaptasi bijak, perkahwinan strategik untuk kukuhkan kuasa, pilihan pragmatik dalam membina negeri baru, atau cerminan pengaruh Minangkabau yang sememangnya kita tahu semakin berkembang di rantau Selat Melaka pada masa itu. Ia tak semestinya mengubah asal-usul dinasti pengasas itu sendiri. Bagi saya, rekod-rekod Cina dan Portugis yang secara konsisten sebut Parameswara atau variasi nama dia sebagai pengasas yang datang dari Palembang, itu kekal sebagai bukti prima yang paling penting. Warisan Sriwijaya dalam bentuk kesinambungan politik dan budaya, walaupun teradaptasi, masih merupakan komponen teras dalam identiti awal dan legitimasi Kesultanan Melaka. Jelas sekali lah kan, sumber sejarah yang kita ada ni, sama ada catatan asing, teks Melayu atau tradisi lisan dan adat, memang terbuka kepada pelbagai tafsiran. Asal-usul Melaka ni nampaknya kekal sebagai satu tajuk perbincangan sejarah yang kompleks dan menarik. Mungkin ia benar-benar hasil gabungan pelbagai arus pengaruh serantau yang dinamik masa tu. Tepat sekali. Perbezaan pandangan kita hari ini bukan saja menonjolkan kerumitan sejarah awal Melaka itu sendiri, tapi juga kekayaan interaksi, budaya, politik dan sosial di alam Melayu pada abad ke-14 dan ke-15. Dengan meneliti pelbagai perspektif macam inilah, kita semua boleh capai pemahaman yang lebih mendalam, lebih bernuansa tentang bagaimana sebuah empayar agung macam Melaka boleh muncul. Hasil pertemuan antara warisan Sriwijaya, kebangsawanan Minangkabau, realiti politik serantau dan akhirnya kemasukan pengaruh Islam. Masih banyak lagi ruang untuk kajian dan wacana lanjut berdasarkan bahan-bahan sumber yang kita ada ni. Terima kasih kerana menyertai wacana kita.